Ada yang tanya mana dapat nama Sungai Pukul, jom kita dengar kisah. So sejarah dia daripada buaya. Daripada buaya. Okay. Buaya tu mengikut orang-orang tua dulu 20 tahun gitu lepas. Buaya tu dia pendek ekor dia. Jadi perkataan pukul tu diambil daripada bahasa Bajau yang ada di sini. Pukul tu pendek. Pendek. Jadi buaya tu ekornya pendek. Diambil daripada buaya yang pendek tu diambil jadi Sungai Pukul. Sungai Pukul. Inilah kampung Sungai Pukul. Jadi suasana petang-petang dekat kampung ni, anak-anak kampung ni memang main volleyball lah. So kalau kita pergi mana-mana pun, diorang memang main volleyball. Ada sebuah JT nama JT Maas, tempat kita berhenti untuk masuk ke kawasan sekolah. Waktu ni petang-petang ada anak-anak yang sedang memancing. Memang happening petang-petang tinggal dekat kampung Sungai Pukul ni. Orangnya ramah-ramah, anak-anak pun semua ramah je dekat sini. So inilah suasana selalunya guru-guru habis je sesi persekolahan untuk kita pulang semula ke Tawau. Esoknya kita datang lagi untuk bagi sumbangan dari Yayasan Ikhlas. Nak tahu update, klik link di bio.